Ustaz, bagaimana jika saya sebelum ni tinggal puasa? Ni nak masuk Ramadan tahun ni. Jadi tahun-tahun sebelum ni pun ada tinggal puasa juga. Jadi macam mana nak buat, Ustaz? Baik. Jawapannya adalah kenal pasti dulu apa yang tertinggal, puasa apa yang berapa tinggal. Ada 3 kemungkinan. Tinggal puasa Ramadan tanpa uzur. Contohnya sengaja tak puasa, malas ikut kawan. Wajib 3 perkara. Taubat nasuha, menyesal ataupun berhenti azam tak ulang lagi. Kedua, qada, puasa ikut jumlah hari. Ketiga, tiada fidyah menurut jumhur ulama, kecuali jika lewat qada tanpa uzur hingga masuk Ramadan yang seterusnya, dia akan tambah fidyah. Yang kedua, tinggal puasa kerana uzur. Contohnya macam sakit, musafir, mengandung, menyusu, ataupun haid, nifas. Hukum asal adalah wajib qada sahaja. Tiada dosa. Tapi jika qada dilambatkan tanpa sebab sehingga ianya masuk ke Ramadan yang seterusnya, dia perlu qada dan juga bayar fidyah. Yang ketiga, tak ingat berapa hari yang tertinggal. Ini memerlukan kita buat anggaran paling yakin. Rasa-rasa sekitar 10 hingga 15 hari. Ambil 15 hari, lebih selamat. Apa perlu dibuat sekarang adalah sebelum Ramadan, langkah pertama yang praktikal adalah taubat pada hari ini. Ya Allah, aku menyesal dan berazam untuk menggantikan puasa yang aku tinggalkan. Catat anggaran dari hari qada itu pada tahun katakan 2021 5 hari. Pada tahun 2022 ada 7 hari. Tahun 2023 ada 6 hari. Jumlah semua 18 hari. Puasa qada ni ikut kemampuan. Tak wajib berturut-turut, atau boleh juga selang-seli. Boleh niat qada puasa campur puasa sunat Khamis, Isnin, Khamis. Jadi dapat pahala puasa qada dan juga puasa sunat. Bagaimana dengan fidyah? Bila wajib fidyah? Jadi apabila tinggal puasa, kita wajib fidyah. Tinggal puasa, mampu qada tapi tak sengaja tangguh sampai masuk ke Ramadan seterusnya. Ada 3 syarat ni. Tinggal puasa, dia mampu qada tapi sengaja melewat-lewatkan sampai masuk ke Ramadan yang seterusnya. Ini wajib membayar fidyah. Kadar fidyah dekat Malaysia ni, anggaran dia adalah 1 hari 1 cupak, iaitu bersamaan dengan RM4 hingga RM7 ikut negeri masing-masing. Contoh kiraan, kalau tinggal 10 hari, fidyah 10 hari itu kali dengan RM5. Yang ni bersamaan dengan RM50. Boleh bagi makan kepada fakir miskin atau bayar terus kepada pusat zakat negeri masing-masing.